Seterusnya, seorang lelaki berputih mata apabila wang RM100,000 lesap dilarikan penjenayah selepas cermin tingkap keretanya dipecahkan. Kejadian berlaku jam 10 pagi Khamis lalu di tempat letak kereta di hadapan premis kedai Taman Perling, Johor Bahru. Mangsa yang memuat naik rakaman kejadian itu berkata penjenayah disyaki mengekorinya dan mengambil masa kurang seminit memecah cermin kereta sebelum melarikan beg berisi wang. Dia sebelum itu baru mengeluarkan wang dari sebuah kaunter bank sebelum singgah sebentar ke Taman Perling untuk membeli barang. Mangsa mendakwa kegiatan dilakukan antara 4 hingga 8 individu yang menaiki beberapa kenderaan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Balvir Singh Mahinder Singh mengesahkan kes berkenaan. Mangsa membuat laporan polis beberapa jam selepas kejadian. Siasatan mendapati kenderaan elektrik mangsa berkunci dan suspek memecahkan cermin hadapan bahagian pemandu. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan.